Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairin Nur Hasha, wartawan PSTV. Pada hari Selasa 29 April 2025, Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Bukit Sawah telah menganjurkan majlis pelancaran Rakan Bantu Sifar Iqra bagi tahun 2025. Majlis yang berlangsung di Dewan Al-Muaddib ini bertujuan untuk mengatasi cabaran murid yang masih belum tamat dengan bacaan Iqra dengan menggabungkan kekuatan kolektif guru, murid dan ibu bapa dalam satu usaha berpasukan yang padu dan terancang. Jom ikuti sorotan dan pandangan ibu bapa terhadap program yang akan dilaksanakan. Dalam gelap ku melangkah, ku cari jawaban yang tak mudah. Harapan itu kadang rebah, namun ku terus menggapai arah. Kau hadir bagai cahaya mentari, menunjuk jalan di waktu sepi, menghulur tangan menyambut hati, bantu aku bangkit berdiri. Oh, Rakan Bantu Sifar Iqra mengajakku yang tak tahu apa, setitik jadi lautan makna, rakanku penyuluh jiwa. Saya sebagai ibu oleh salah dan waktu sebab anak-anak bukan tak kaji, bukan anak saya senang untuk kaji dalam seminggu bila kaji jadi maaf tak ada masalah. Kita dia malas sikit lah, macam kita macam gemuk kan, dia ayah seperti ni dia kan heran cek dia macam fokus lebih lah, lebih ada masa bersama member sekali kan dia kaji tu, dia lama-lama dia ada semangat lain. Sebab umur dia macam mok lepas tu, apa dia dengan mok dia jadi macam berganang sikit lah maknanya. Pada saya gaji tu perlu lah, memang wajib, kan perlu memang wajib sebab sama saya sendiri pun tak promise benda tu tak gaji. Jadi anak-anak ni memang masalah mak ayah saya sendiri. Tak tahu lah pada saya lah, pada saya juga terima pada mak ayah lah. Sebab kadang-kadang anak tu sendiri menerima anak-anak dan juga untuk anak tu sendiri. Sangat setuju 100% dengan cadangan program yang sekolah buat ni, dengan usaha-usaha, dan terima kasih banyak-banyak lah dengan ustazah dan pihak sekolah ni yang mengatur untuk sifar ni Iqra ni. Okay. Assalamualaikum, saya Puan Hani. Ada pandangan saya lah tentang program Rakan Bantu Sifar Iqra ni untuk tahun 2025 ni. Saya rasa macam bangga lah dengan program yang dianjurkan oleh pihak sekolah, terutamanya kepada cikgu-cikgu, pengetua yang terlibat lah dalam program ni. Sebab saya rasa anak-anak ni saya rasa yang mana yang lemah dalam Iqra ni, kita masing-masing kena bantu dari segi pihak sekolah, dan juga saya rasa ibu bapa juga memainkan peranan penting lah juga untuk anak-anak kita. Walaupun yang bekerja, dia kena membahagikan masa jugalah di rumah untuk anak-anak, untuk khatam punya Iqra sehingga darjah 6. Sekian sahaja laporan dari Buletin BSTV. Saya Khairin Nur Hasha melaporkan untuk BSTV. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terkini dari BSTV untuk anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSTV, wadah informasi anda.